Pesakit ramai yang risau. Sakit ke injek Sazenda? Jangan risau, tak seram pun. Jom saya cerita dari A sampai Z. Kalau nak tahu, jarum Sazenda ni sangat halus. Saiz dia 4mm sahaja dan diameter dia sangat kecil. Kalau nak tahu sakit ataupun tak, rasa dia mungkin macam kena cubit sedikit atau tak rasa apa-apa sekalipun. Kalau injek Sazenda dengan teknik yang betul, tak rasa sakit pun. Tips penting, kena tunggu pen sampai suhu bilik. Sebab kalau sejuk sangat, boleh rasa pedih sedikit. Saya share macam mana tips untuk elak lebam. Yang pertama, jangan cucuk dekat tempat yang sama setiap hari. Yang kedua, kena elak urat. Kalau nampak urat, pilih tempat cucuk yang lain. Yang ketiga, kena guna jarum yang baru supaya jarum itu lebih tajam, elak daripada rasa sakit. Dan yang keempat, jangan gosok kawasan yang ada cucuk tu secara kuat-kuat. Ramai yang tak tahu, Sazenda memang kena cucuk hari-hari. Tak kisahlah siang atau malam, yang penting kena konsisten cucuk pada hari yang sama. Ingat ya, konsisten itu penting. Kalau skip selalu, susah nak nampak kesan. Injek hari-hari, ikut cara yang betul, barulah Sazenda berkesan.